Abang lebih suka perempuan Kelantan ataupun perempuan daripada Pulau Pinang? Selatan lah. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Abang nama apa? Muhammad Syamil Firdaus lah. Dari mana? Kelantan. 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 Jomnya. Stay sini ke ataupun belajar ke apa? Praktikal sini. Abang kita matching-matching yang biru lah. Oh. Macam mana abang boleh tahu ada fat burger? Melalui TikTok juga. Tadi makan burger apa? Double crispy chicken cheese sauce. Rasa macam mana? Padu. Dia punya daging lembut. Sos cheese tu sedap lah. Boleh bagi rate berapa per 10? 9.9 per 10. Sebab apa saya suka cheese lah. Memang favorite cheese lah. Suka cheese. Okey. Untuk orang hot minat cheese ni boleh lah rasa dia punya cheese ni. Dengar tu apa? Memang pekat dia punya cheese. Saya nak tanya soalan yang luar daripada fat burger. Boleh ke? Boleh insyaAllah. Abang berpunya ataupun single? Single lagi. Bagi dekat saya 3 ciri-ciri perempuan idaman abang. Simple, boleh terima apa kurang daripada pihak lelaki. Gitu je lah. Abang lebih suka perempuan Kelantan ataupun perempuan daripada Pulau Pinang? Selatan lah. Senang sikit nak budi bicara dia. Oh, okey. Abang suka perempuan yang berkulit putih ataupun berkulit gelap? Dua-dua pun okey sebenarnya. Kalau nak ambil putih pun saya pun hitam lah. Mana-mana pun boleh. Boleh abang bagi tahu dekat kamera kenapa orang Kelantan kena mai dekat The Fat Burger untuk try kita punya burger? Salah satu sebab dia boleh mari sini, mungkin di Kelantan tak ada dia punya rasa. Dia punya daging memang lembut. Memang lembut. Memang lembut. Okey, ajak dekat saya satu perkataan dialek sana apa? Contoh. So siapa-siapa dekat sini yang nak mai dekat The Fat Burger, hampa kena mai sekarang. Contoh. Okay. Siapa-siapa hok daripada Kelantan, Siapa-siapa hok daripada Kelantan, hok daripada Kelantan, boleh mari di Fat Burger. boleh mari di The Fat Burger. Okey, saya ulang boleh. Siapa-siapa daripada hok siapa-siapa hok daripada Kelantan, boleh mari di Fat Burger deh. dengar tu dah. Okay, thank you so much. Terima kasih banyak. Tak ada. Okay, lambai kat kamera. Okey.